Hari ini, masalah keluarga ada berlaku tak? Masalah remaja ada berlaku tak? Kita punya solusi simple. Datang masjid, settle semua masalah. Seolah-olah masjid ni kilang, masuk kilang, keluar fresh. Kenapa sebenarnya hari ini bukan Islam yang terancam, tetapi tak bermaksud tak ada ancaman, tetapi lebih kepada hilang arah. Punca pertama, kita hilang keutamaan. Kita rasa semua benda ni adalah sama keutamaan dia. Semuanya sama penting. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, tak semua benda sama penting. Hatta nyawa sekalipun. Contoh, di dalam sebuah rumah yang terbakar, ada seekor anjing, ada seekor kucing, ada seekor ayam dengan ada seorang manusia dalam tu. Dan tuan-tuan dan puan-puan hanya ada kemampuan selamatkan satu saja. Semua tu nyawa. Nak selamatkan yang mana? Manusia. Tapi semua nyawa. Adakah semuanya sama? Tidak. Syaitan akan memperdaya kita. Sebab itu, dalam kitab Tablis Iblis oleh Ibnu Jauzi, antara yang dia sebut adalah tentang, dia akan menjadikan seolah-olah, okey, aku kena solat duha, aku kena solat ni, kena zikir ni, kena zikir ni. Bagus. Kita kena faham, yang wajibnya solat subuh. Bagus boleh buat solat-solat lain. Tetapi jikalau ada keutamaan yang lain, kita tak buat. Saya bagi satu contoh. Sehingga Umar Ibn Khattab begitu marah sekali. Umar masuk dalam masjid dan melihat lelaki yang sama je ada dalam masjid tu. Duduk dalam masjid bagus tak? Bagus. Tapi Umar selalu nampak dia. Dan lelaki tu tak tua pun. Lalu Umar, satu hari, dia mendekati lelaki itu dan bertanya, "Hei Fulan, apakah engkau telah berumah tangga? Engkau ada keluarga?" Dan lelaki itu kata, "Ya, saya ada family, saya ada isteri, saya ada anak." Okey. Dan saya nampak awak selalu dalam masjidnya. Ya betul? Awak tak kerja ke? Jawapan dia, Masya Allah, sangat Islamik. Allah akan bagi rezeki kepada aku. Adakah menafikan Allah bagi rezeki? Tak. Memang Allah bagi rezeki. Tapi untuk Allah bagi rezeki macam mana? Kena usaha. Lalu tahu tak apa Umar buat? Laki tu kira Alhamdulillah nasib baik lah. So Umar kan terkenal dengan kata-kata dia apa? Biar aku pancing kepala dia. Kali ini dia tak pancing. Dia ambil tongkat dia, dia ketuk kepala dia. Dah. Kau berampus dari sini, kau keluar dari masjid ni, kau pergi cari kerja. Kau ingat Allah akan turunkan duit tu dari langit macam tu bagi kat kau. Kau kena pergi kerja. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa hari ini hari Jumaat? Dalam surah Jumaat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang selepas solat Jumaat, apa kita kena buat? Bertebaranlah mencari rezeki. Maksudnya, ada keutamaan. Tapi hari ini kita umat Islam, kita seperti hilang keutamaan. Apa yang kita maksudkan dengan hilang keutamaan? Kita terlalu fokus kepada benda kecil. Saya tak kata benda kecil ini tak penting. Tetapi terlalu kita membesarkan benda kecil sehingga benda besar kita tak nampak. Saya tanya contoh je. Saya tak tahu. First time ke Baling kan? Berapa kerap dalam masjid kita mendengar ceramah tentang kepentingan kesihatan mental? Ada tak? Hari ini masalah kesihatan mental semakin menurun ke semakin meningkat? Meningkat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham ya. Jikalau masjid ramainya orang Islam datang, benda-benda yang realiti ini tidak dibincangkan, apa yang akan berlaku adalah kita akan menafikan seolah benda ini tak berlaku. Dan bila anak-anak kita, orang dewasa kita ada masalah mental, bukan masalah sakit gila, bukan dia ada tekanan, dia akan rujuk mana? Dia akan rujuk yang non-Islamik. Bila dia rujuk yang non-Islamik, apa yang akan berlaku? Wow, dia akan terjerumus dalam pelbagai perkara. Waktu Ramadan, selepas habis tarawih, saya pergi buat dakwah di Dataran Merdeka. Dan bila saya menghampiri sekumpulan remaja, mereka melepak kat situ. Lalu saya menyantuni mereka dan saya tanya, "Adik, dari mana adik?" Dia kata, "Dari solat tarawih." "Oh, jemaah masjid mana tadi?" Dia kata, kami jadi imam." "Oh, kami jadi imam?" Ya. Kami semua ni imam jemputan di masjid-masjid sekitar Selangor. Sebab kami belajar sekolah tahfiz. Oh, pukul 2-3 pagi melepak kat Dataran Merdeka. Tak apa. Tak salah pun, tak salah. Mungkin dia nak tahajud, ajar orang tahajud kat Dataran Merdeka, tak salah. Saya tanya lanjut. Saya kata, "Oh, pukul 2-3 pagi ni adik buat apa dekat sini?"
Masa tu bukan 10 malam terakhir. Buat apa kat sini? Dia kata, kami rasa kosong lah. Dia hafal Quran, tapi rasa kosong. Kadang-kadang kita akan kaitkan sebenarnya masalah mental ni sebab lemah iman, kau kena solat lebih. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak. Dia tak ada kaitan. Bukanlah kata langsung tak ada kaitan, tuan-tuan dan puan-puan, tetapi masalah kesihatan mental memang berlaku. Hari ini, masalah keluarga ada berlaku tak? Masalah remaja ada berlaku tak? Kita punya solusi simple. Datang masjid, settle semua masalah. Seolah-olah masjid ni kilang, masuk kilang, keluar fresh.